Okay guys, sekarang dah pukul lepas tarawih sekarang ni. Dia nak cek ikan dalam ni. Okay, ada goldfish, tarago, dan tu ikan bandaraya guys. Tu. Jadi saya nak tanya sesuatu. Kalau korang tahu, tolong harap balas kenapa saya letak ikan lagu tiba-tiba dia menghasilkan buih-buih seperti ini? Tu. Banyak guys. Jadi memang pelik lah. Ni ikan lagu saya. Ikan lagu je yang menghasilkan buih-buih macam ni. Ni goldfish. Tu bawah tu dia ada apa nama ni? Saya ada kuro-kuro. Dia saja buat check up malam-malam. Takutlah ada ikan mati ke apa kan. Jadi tak ada apa. Okay, esok kita akan update lagi guys. Itu saja untuk kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.